Ni ada persoalan bila orang timbulkan apa? Kalau imam dah rukuk, awak nak buat apa? Hadis Nabi kata apa? Nabi kata innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru. Bila dia takbir, kamu takbir. Wa idza qala waladdallin faqulu amin. Wa idza kabbara wa raka'a. Bila dia takbir dan dia rukuk, fakabbiru warka'u, kamu takbir, kamu rukuk. Nabi sebut pergerakan solat tu macam tu. Ini tajuk dia. Tajuk dia Nabi sebut macam tu dalam adab solat berjemaah. Awak kena follow imam. Kalau ikut kelajuan masing-masing, alamatnya kita punya jemaah tu dia macam kuda sarka, kuda tahu yang apa, merry go round apa, yang seorang turun, seorang naik, seorang turun, seorang naik. Perasan tak? Abang punya kelajuan 60 km sejam. Yang ini 30 km sejam. Awak bayangkan imam dah sujud, duduk antara sujud, yang seorang tak turun-turun lagi, yang seorang tu baru turun, yang seorang tu sekian. Jemaah ni macam mana agak-agak? Rosaklah jemaah. Baik solat sendiri. Sebab tu kenapa dalam konteks ni, memang dalam fiqh mazhab sekalipun, diorang akan kata kalau sekiranya dah sampai 2 rukun besar, rukuk saja. Tak boleh. Kalau kita tak rukuk, kita tak ikut, kita batal. Sebab Nabi kata imam jadikan untuk diikuti. So tak ikut, kenapa? So, soalan juga masalah bacaan imam, bacaan kita. Sebab kalau kita datang-datang, imam rukuk, lepas tu kita Allahu Akbar, dah baca Fatihah tak? Tak. So bila awak tak baca Fatihah, apa tu imam, awak sempat rukuk bersama imam, tiba-tiba Fatihah apa? Wave. Boleh pula. Betul tak? Man adraka raka'atan ma'al imam faqad adraka salat. Barang siapa sempat rukuk bersama imam, dia sempat solat.